Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oh ya guys, pada pembukaan event Trans Solo Balik Gadang pada tahun 2023 ini ada satu hal yang menarik setelah dilakukannya prosesi acara pembukaan, yaitu makan nasi baronjin yang dilakukan di tengah hamparan sawah kota Solo. Sudah tahukah Anda apakah itu nasi baronjin? Ya, nasi baronjin ini merupakan nasi yang dibungkus dengan daun pisang yang di dalamnya sudah diisi dengan lauk seperti rendang dan kalio talua, serta berbentuk kerucut. Baronjin itu maknanya runcing, namun tidak melukai. Jadi, bentuknya kerucut seperti makna saat membuka nasi tersebut, filosofinya saat memasuki kehidupan rumah tangga sampai ke dalamnya. Ya, itulah keluarga dengan penuh warna-warni seperti lauk di dalamnya. Jadi pada event besar seperti ini adalah suatu kesempatan untuk memperkenalkan kembali makan baronjin kepada generasi muda. Kalau di tempat lain namanya makan bajamba, nah makan baronjin sama dengan hal makan bajamba, di mana sebelum makan dimulai dilakukan dulu persambahan. Yuk, mari kita ikuti guys. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti makan baronjin. Sebelum makan, kita ikuti pasabahan mulai makan. Di sebelah kanan akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Rusdi MM Datuk Pengulu Bungsu. Dan di sebelah kiri akan disampaikan oleh Bapak Yos Amril Caniago Datuk Sultan Marajo. Bapak dan Ibu hadir juga bersama kita Bapak Aji Chandra SE Datuk Padus Sakti. Hadirin, kita ikuti rangkaian pasambahan mulai makan baronjin dan tentunya pasambahan sesudah makan. Hadirin, inilah saya Weri sebagai pembawa acara pembukaan. Mohon pamit dan undur diri. Pada Bapak disilahkan. Beliau Datuk Pedok Sati. Ia lalu kala Datuk. Sungguh pun Datuk dah saya si gadung nyerah kampet ambu mengantarkan persembahan. Ani bak Pedok Datuk Pedok Sati itu lah pulang persembahan ambu Datuk. Kepada Allah Datuk mulangkan. Akan tapi nan kambu pun persembahkan pada Datuk. Nan kato betul nan tu nan menambu silang nan pangka baik keraju nan dulu. Alah pihak padoi dangan nan terletak di hadapan segala repik kita baik dari bahan segala guru kita pun sekali. 100 di muka bapak-bapak kita dengan gadang besar bertuah, gadang nama kepasaran kayu nama kemudian. Baik di muka menurut kanduan kita pun sekali. Kan ia lah sampai kata janang nama natiang. Ani badan kata lah sampai kan ia ju pak bertuah kan ia tu. Mi kudu lah sudah kami kano di dalin mangkok di kutuh korek batang sekarang dia teh boleh dia teh pari dalam belakang. Babelok batang sini air ke baru jalan ke teratak singganang kutu berdampiang pari air pada ada pandan batu beludung darang tanduk seri saitu bukan binai di bawah orang pari amal. Datuk segala pengulung lah baselo tuan segala alim lah basimpul. Lah sadio segala isi jamu lah belirik cawan de pinggan lah langkok nasi digulai menanyo ke batu lah teratak. Nak sana nak kira menati yang tarik air baca lah tangan sama nak jambak untuk nak juru nak tantung kurang kada cukup nak betul nanti akan nilai baik tu kata sepangkalan komar tu. Sekian kali pulang pada Datuk Pedok Sati. Nah sampai Datuk. Bilang sudah itu dahulu hanya itu. Sabar Datuk sampai jauh. Mampu payungkan kepada segala Datuk itu. Baik kepada segala Datuk itu pun sekali dahulu ada itu. Sabar hanya itu. Iyo lalu kan Datuk. Yang sepanjang persembahan Datuk tadi. Ia lalu payungkan kepada segala Datuk itu. Baik kepada segala Datuk itu pun sekali. Apa yang kata Datuk? Alah pihak kepada hidangan yang terletak di hadapan segala Datuk itu. Baik daripada segala Datuk itu pun sekali. 100 bapak-bapak kita nang gadang pasal tua. Gadang nama kawasan kayu dan kemudian dia punya tangan kita. Kalau manakan sampai kata jangan nak natiang. Mana kata dah sampai kan ia nak minta bata dimo di segala Datuk kita. Baik segala Datuk kita pun sekali. Nak kata pulang kan juga. Betul setiap kali bilai. Dan pulang kata Datuk. Mana aja Datuk. Nan kata segala Datuk kita. Baik nan kata segala Datuk kita pun sekali. Mana kata sampai kata jangan nak natiang. Membacakan iu bak pijuang aja itu.
Sudu di dalam satu baju penembus diri di halaman jika duduk tunggu diraih terang buang maka masak kain rampai maka kajian. Kita nak ulang pulau mati tampanan dari bulu tajam bulu sempun juga dibuang golong pucuk cimpal pada halaman. Datuk sebelum pengelulah sayu kuat sadar walin lah satu lah sadu sagalu si jamu dan lirik cawan jepingan lalang nasi jemburan budan jepang masuk dalam rata. Pulau barikan di Datuk nama-nama siang bangga baik keraju kena berjuang. Jokok kita lalu berjuang. Rasa kita lalu berjuang. Akan tapi kabasa jauh dari tangan rumah itu. Sekian negeri pelanggan kau pun Datuk. Datuk sedang beraju. Lah sampai Datuk. Bila sang itu dah ulu angin. Nampi tua jua daripada beliau Datuk anak tua nak menamu silang nak pakar baik keraju nak menjunjung bak tua Datuk dia. Ani baju kok kebasuh jauh dari tangan kan iu jua bak tua anu Datuk. Cimparuh tangan laman rapek-rapek batang sekakau orang balah batang lan salo. Kabasuh kok jauh dari tangan kelai dapat dimanjangkau kerana bak itu nabi asu katu bilai tentang itu. Madaki gudua merapi rigo-rigo di pulau air birik-birik tabang kelambah tabang menggunggung bawa labu-labu di bawah orang bilion. Nanti dibanakan pada Datuk pihak pada nasi kami koma Datuk. Bareh kami bertanak jual api bagi cuba puluh dengan air. Jokok bersuruh lambiak di mata you nak bari di dah maaf. Di Datuk segala pengeluh sama di tuan segala alim tu sekali ada Datuk. Sekian kali pulang pada Datuk pada sate. Lah sampai Datuk. Bilang segala itu dah lu Datuk. Kudu itu nang katu Datuk nang katu segala Datuk kita baik nang katu segala guru kita pun sekali ia puluh kita Datuk. Bak pitua Datuk puluh. Apa berulang dalam padi bakiat tidak berapa pun tidak elok jatuh dulang-dulang tambah menunggu masuk limo balai dari masuk sama. Pihak kepada bangun nasi lambik tidak mata pun tidak alat tercacak dalam undang dan sungguh di bago. Lagu paling bana balik kita nama tanah rumah Datuk. Sekian yang jadi pelanggan kau pada Datuk. Datuk sedang beradu. Nah sampai Datuk. Bilang sang itu dah. Dan katalah boleh juga kami pitua daripada segala Datuk kita baik segala pun kita pun sekali nah sana hati kalau Datuk dan tua je Datuk. Akan tapi dan kamu pun persembahkan you kepada Datuk nan kata beliau Datuk nan tua kan yo juga bang pitua ada. Dari siap kami ke Jambi menumpang jorang menggalih alasan saya masuk ribu lama rasai kami dia berdabut alasan jauh hari mangkuk tipu. Berdagang berdia di kota orang bertipu cameh mati. Nanti dibanakan juga pada Datuk pihak pada gulai kami komatu. Hari patang gulai tergagih bantian dan tidak tunjang tipu rupiah dan tidak tunjang datang. Antah mau gulai yang tak ampuk baik garam yang tak terasu atau nado yang tak terkitu. Ia nak bari jua rila ada maaf di Datuk segala pengundur sama ya tuan segala alim sambah di simpuh menjalani koma Datuk. Sekian kali pulang pada Datuk pada sate. Lah sampai Datuk. Bilang segala itu Datuk. Bukan kau gayung kau bersamu adik Datuk jawab bajawab bak pitua Datuk dua. Anak Datuk turun ke balai lima mandi antara alam dan kudu sadaran daun balik bukit bunga Datuk. Nak lalu ke betul tua bersimpang jalan ke Pelinggan Senara Pandang dan kegakan Pandang serumpun di balai dekat Padang Sikabubu. Pihak kepada bang gulai alum manis bukan ke palang alum hidung dah ke bau alum makan lah terasa. Nah cukup ragam pemasakannya itu rupiah nak menggulai alah kasanang nanti Datuk. Sekian negeri pelanggan kau pun Datuk. Datuk sedang beradu. Lah sampai Datuk. Bilang sang itu dan kabari kami pitua daripada segala Datuk kita lah sana hati kalau Datuk yang tua je Datuk. Akan tapi kami je pada Datuk yang tua kali kasih tahu bodoh kemana Datuk. Nang kata segala itu baik nang kata segala guru kita pun sekali kan ia baik itu ada Datuk.